Assalamualaikum guys, Harizon di sini. Okay, berita paling sedih. Okay, so first of all, yang sedihnya adalah footage yang Abang dah record sebelum ni bina Tar ni, yang Blocky Star ni, yang Abang dah janji pada korang untuk bina ni. Footage tu malam sekali dah terdelete dengan sengaja. And sebenarnya Abang Zul ada record dalam 2 SD card yang berbeza. Satu SD card tu which is separuh footage, and then second SD card tu adalah full footage. And tu paling sedih lah. Mana sekali Abang Zul habis di record dan apa semua, masa Abang Zul nak pindahkan footage tu ke folder, Abang Zul terdelete footage tu dengan sengaja. Sebab masa tu Abang Zul dah tekan copy footage tu, and then bila Abang Zul tekan, Abang Zul pun delete footage tu, dan Abang paste balik and dia tak jumpa file tu. So itu adalah kesilapan Abang Zul lah. Itu kesilapan kesemua lah. Bukan Abang Zul je buat silap, adalah ramai orang lagi buat silap sebelum ni ya. So walaupun dah siap pun, so ini torrent. Kalau korang nampak ni torrent, betapa besar ni dia. Okay, dan plan sepatutnya adalah Abang Zul kena pindah footage tu ke folder tu, backup folder. So Abang Zul boleh lah buat review pasal torrent ni. Mana sekali dengan selepas apa terjadi hari ni, Abang Zul Abang Zul decided untuk cari cara untuk recover balik. So abang ada cara buat, Abang Zul dah buat cara satu ni, cara pertama ni, which is abang recover file, which is di recover file dengan gambar, dengan footage. So abang try tu. So lepas saja abang dah try tu, dia dah recover footage, cumanya footage tu tak keluar. Dan Abang Zul betul-betul rasa tak tahulah. So abang buat research banyak macam-macam, and abang cuba buka VLC player, which is kalau korang pernah dengar atau pernah pakai, still tak dapat juga. Walaupun abang tukar MP4 tu ke file lain, still tak dapat juga. So Abang Zul memang tak sure lah. So lepas saja Abang Zul dah buat cara-cara mana-mana, Abang Zul cubalah recover balik footage tu, dan setiap software abang pakai aja dia suruh bayar lah, bayar ni, bayar tu. Jadi abang carilah mana-mana software yang free, tapi still tak dapat juga. Ada yang kena bayar. So itu buat Abang Zul rasa kecewa kan, rasa marah lah at the same time. Sebab pernah Abang Zul bina Blocky Star ni, sebab abang dah janji kat korang ya, Abang Zul akan buat video pasal Blocky Star ni. Tapi yalah, lepas apa jadi hari ni, semuanya dah hilang lah ya. Itulah YouTuber punya live guys. Kalau korang kalau korang nak buat video YouTube, make sure lah korang ada backup atau copy versi video ya. Sebab Abang Zul memang rasa sangat kecewa lah lepas apa jadi hari ni. Dah berjam-jam pada duduk kat bilik ni untuk cari jalan untuk selesaikan masalah ni. Tapi kemudian masalah tu tak selesai. Dan abang sedih sangat lah. Pernah Abang Zul bina ni 6 jam tau, bina ni 6 jam. Abang dah lah, masa tu abang rasa macam nak nangis, nak stres apa semua. So ni pertama kali lah Abang Zul pernah buat dalam YouTube career abang ni ya. So Abang Zul ada cari jalan dua solusi. So Abang Zul cuba carilah mana-mana kedai yang boleh recover balik footage Abang Zul, atau Abang Zul beli Blocky Star yang baru ya, atau abang beli aja Blocky Star yang baru. Tapi abang rasa Abang Zul tak sure lah macam mana. Tapi Abang Zul cuba fikirkan sebelum Abang Zul balik ke uni, sebab minggu ni Abang Zul nak balik ke uni dah ya. Dan
Also lagi satu footage ya, okay, lagi satu ada satu video yang Abang Zon plan yang akan upload pada video baru yang Abang Zon akan upload. Mana sekali footage tu pun terdelete juga, tapi benda tu tak ada masalah sebab Abang Zon boleh je reshoot balik. Tapi masalah sekarang ni adalah masalah blocking sound lah, sebab sekarang ni yang separuh footage sekarang ni ada dekat second SD card. Yang masalah sekarang ni adalah yang full footage yang dah siap bina apa semua tu ada dekat second SD card. So yeah, so itulah dua solution Abang Zon. Sama ada pergi kedai untuk restore balik gambar atau video Abang Zon, atau kedua Abang Zon beli aja blocking sound baru, tapi abang bina je bahagian-bahagian yang abang dah siap bina, dan abang akan tunjuk korang footage yang belum tunjuk lagi, which is yang footage yang terdelete. Okay, so yeah, agak Abang Zon rasa penat hari ni. Macam-macam Abang Zon dah cuba kerjakan, tapi ya, so sekali lagi Abang Zon betul-betul minta maaf. Walaupun Abang Zon dah janji pada korang untuk buat video turn ni, and ya, Abang Zon harap korang faham lah ya. Okay, so apa-apa pun itu saja video hari ni. Abang rasa penat, abang betul-betul penat hari ni lepas apa jadi hari ni. Okay, jadi Abang Zon akan jumpa korang video yang akan datang. Alright, bye.